Okay, hai. Okay. Untuk isu stock W, inventory stock control. So, misal kata user nak remove, nak buang ayat, okay, tanda di bahagian ini, and then bahagian-bahagian yang company details lah. So, misal kata user nak buang nota di sini. So, step dia adalah user kena pergi that row, dan pergi dekat bahagian home, okay, kat sini data, and then data validation, pergi dekat input message, then untick untuk show input message ni, then okay. So nanti dekat sini dia takkan ada lah. So untuk yang lain tu pun sama, user kena buat bahagian yang sama lah. So misal kata January kita dah ubah tadi, so kita boleh pergi dekat sheet lain. Macam yang ni pun sama, user kena buat step yang sama untuk remove that nota. Okay, thank you.